Ini antara manusia yang ada dalam kehidupan aku di saat paling genting. Betul lah, kau pernah cerita lah benda tu. Okey, Imam Muda Ashraf, aku telefon dia dekat luar ni lah. Masa arwah Sarah nak dihantar ke hospital. Selepas telefon Imam Muda Ashraf, aku telefon dia ni. Menangis merengek-engek macam budak kecil. Aku tak tahu nak luah kat siapa. Telefon kau aku lagi pening masa tu. Aku dah sumpah kahwin baru dah time tu. Aku cakap siapa yang boleh tenangkan aku. Oh, ustaz ni. Orang yang tepat lah. Betul. Dan dia juga adalah penasihat aku untuk aku kahwin kali kedua. Cantik. Aku pernah gaduh dengan rumah aku, Wati. Aku minta dia buat video. Aku cakap, ustaz tolong kejap saya record. Ni sesi nak pujuk lah. Aku dah tak tahu. Kau gunakan ustaz Guna ustaz lah untuk memuji bini. Guna paling besar lah. Dia menunggang kau. Allah Subhanahu Wa Taala. Aku cakap lillahi ta'ala. Aku cakap tolong ustaz. Dia buatkan aku video. Aku hantar kat Wati. Alhamdulillah dia okey. Bertahan sampai sekarang. Kerana dia, aku nak kahwin, aku tanya dia. Cak, boleh ke ustaz saya kahwin? Awak tak boleh. Awak umur berapa kan ni? Saya yang tak boleh. Awak boleh. Tapi menjadikan satu memori tahun lepas di mana kau pencen daripada Suria, kan aku yang ganti kau. Oh, kau pernah bekerja sama dengan dia juga? Bekerja sama dengan dia. Hari ni kita sebenarnya reunion balik radio. Beliau ini lahir pada 14 November 1984. Sebaya kau? Sebaya dengan aku. Tapi dia suka panggil aku abang. Aku tak tahu kenapa. Dia sebaya kau. Sebaya aku. Beza betul dia. Dia dapat nur. Benda ni bukan suka pakai umur. Ni pun. Okey. Nama penuh beliau Ustaz Don Daniel Don Biajid, atau lebih dikenali sebagai Ustaz Don. Assalamualaikum Ustaz. Memang nama Don. Waalaikumsalam. Dah lahir memang Don Ustaz. Betul. Orang bagi jawab salam dulu. Waalaikumsalam. Ingat adik-adik Don Corleone ke? Don Di Marco. Don adik-beradik Juan ada. Adik-beradik Godfather. Ustaz Don, sebelum opening, saya dekat Madinah terngiang-ngiang di kepala saya. Dia pun ada dengar dekat saya duk selawat Dia tu. dengan anak dia. Ya. Sekali Ustaz